ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Saya nak menjumpa Muhammad Thaqif Muhammad Razik, iaitu merupakan Presiden Jawatan Kuasa Pembangunan Siswa Inasis Kuitway. Dan saya juga dia merupakan Presiden bagi seluruh Presiden. Ya, betul. Sebenarnya boleh tak Thaqif memperkenalkan diri? Kenalkan diri, latar belakang dulu lah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selalu warna. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Fazril, sahabat saya, dan juga barisan speaker pada pagi ini yang sangat hebatlah bagi saya, Aaron Jafri, yang membawakan buku-buku yang berkaitan dengan idealism. Sebab sebelum saya mula berkenaan dengan latar belakang saya bagi tahu sikit sebenarnya susah untuk kita nak tengok satu budaya ilmu diwujudkan di sebuah universiti, terutamanya universiti yang berasaskan kepada pengurusan dan juga bisnes. Bila ada program macam ni, Fazril ni saya kenal dia dah lama, tapi kami mula rapat ni semenjak 2 ni atas beberapa faktor jadi bila rapat tu, Fazril selalu dia datang dekat sini, dia cakap dia minat berkenaan dengan buku Nakib Al-Atas. Lepas tu dia pernah approach cakap, Thaqif ada baca buku apa-apa tak? Cakap, aku ni bukanlah kata orang ulat buku sangat. Saya ni bukan ulat buku sangat macam kawan-kawan kita yang panel tadi. Tapi saya ada satu buku yang saya pegang. Apa tu? Nasihat buat pemerintah daripada Imam Al-Ghazali. Jadi buku tu yang saya akan bawakan pada hari ni jadi kata itu kata penalan dan juga untuk latar belakang saya rasanya dah diperkenalkan tadi di Universiti Utara Malaysia ni. Saya pegang jawatan yang sekarang Presiden JKPS Inasis Kuitway dan juga pengurusi bagi Majlis Presiden JKPS yang mengumpulkan semua presiden. Dan latar belakang saya ni asalnya daripada Baling, Kedah. Sebuah daerah yang kata dalaman sebenarnya. Bukanlah daerah yang kata yang urban, yang kata mungkin kalau di Kedah ni Al-Ustar atau Sungai Petani. Tak, saya berasal pada Baling. Baling ni orang sebut Baling ni orang cakap orang hulu. Itulah. Jadi saya dibesarkan keluarga yang sangat-sangat sederhana dan dibesarkan untuk mencintai ilmu. Memang family saya apa-apa pun, at least you must have a degree. Belajarlah macam mana sekalipun, buatlah apa sekalipun, nak buat apa buatlah, tapi kalau boleh bagi ada degree sebelum buat apa-apa pun. Macam itulah. Jadi saya ni berasal background ni sekolah agama. Bukan agama saya tahfiz sebenarnya. Dan bila dibesarkan sekolah tahfiz, saya ada satu ideologi yang mengikat saya, itu kenaan dengan tahfiz je ustaz. Tahfiz je ustaz. Itu saya rasa itu memang normal pandangan orang kita kan. Jadi saya tak suka benda tu menjadi beban kepada saya. Cakap okey, habis je tahfiz, cakap aku nak cari satu bidang baru supaya aku dah tak dipanggil ustaz lagi. So then saya sambung STPM dan sekarang kat sini sekarang saya sambung kos pengurusan awam. Pengurusan awam ni dia ke arah pentadbiran awam, learn about policy, tentang government and so on So itu mungkin sedikit latar belakang saya kot. Saya harap jelas untuk alumni dan juga pendengar Terima kasih. So, apa yang saya tahu, Thaqif telah buku nasihat buat pemerintah. Betul. Imam Al-Ghazali. Betul. So, boleh tak Thaqif berikan sedikit latar macam boleh kasih latar sedikit? Okey, faham. Okey, baik. Jadi sebelum saya masuk kepada kita telaah buku, saya tahu tak dekat sini berapa orang yang pegang jawatan dekat UUM? Saya rasa mostly pada kalangan kita kan, dia akan pegang jawatan dekat UUM. Okay, terima kasih. Sebenarnya buku nasihat buat pemerintah ni, dia sebenarnya bukan buku pada asalnya. Pada asalnya dia ialah satu risalah ataupun surat yang diutuskan oleh Imam Al-Ghazali kepada Sultan dinasti Seljuk. Sultan dinasti Seljuk ni ialah satu dinasti pemerintahan Osmaniyah ataupun Turki bangsa Turki, bangsa Seljuk. Jadi surat ni diutuskan, maaf saya ada buat nota sebab saya ni kalau bercakap tak ada nota saya akan melalut. Saya terpaksa buat nota untuk kawal percakapan saya. Okey, jadi buku ni ditulis kepada Sultan Muhammad bin Malik Shah. Jadi buku ni risalah daripada asalnya dalam bahasa Parsi, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu oleh Yusra Hudaimi. Dan buku ni sebenarnya boleh dapat je kat sini, saya rasa ada Bibliopress kat sini. Ada kan? Jadi buku ni sebenarnya ada dekat kalau dekat Bibliopress ada buku ni, nasihat buat pemerintah. Jadi latar belakang buku ni, kenapa saya beli buku ni pada asalnya, saya masuk UM dah terlibat dengan kepimpinan.
cakap, okay, kalau kepimpinan ni saya rasa macam tak sempurna kepimpinan kalau tak ada buku yang menasihati pemimpin tu. Saya pun bila jalan-jalan kat PBU jugalah, masa tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, jalan-jalan saya nampak satu buku, nasihat buat pemerintah. Buku ni cantik ni, kalau kata aku yang pegang jawatan untuk baca buku ni, dia saya beli. Bila saya baca buku ni, sebelum saya baca, saya kaji dulu tentang Imam Al-Ghazali ni. Sebelum serta background buku lah kan. Imam Al-Ghazali ni, dia adalah seorang tabi'in lah, kata ilmuwan Islam yang bukan di zaman Rasulullah tapi selepas itu. Dan beliau digelar sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni ialah gelaran mana dia ialah orang yang sangat-sangat memperjuangkan Islam. Dan kalau kitab yang paling famous untuk Imam Al-Ghazali ialah sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin. Dia sebenarnya, saya punya slot ni macam keagamaan sikit lah. Sebenarnya susah untuk saya bawa buku ni sebab buku ni berat dan bersifat konservatism. Tapi saya cuba untuk apply kan, sebab benda sebenarnya sangat ada related dengan kita sebagai pemimpin lah. Jadi latar belakang buku ni, bila dia ditulis, Imam Al-Ghazali ni bila dia dah kata jadi orang yang hebat, dia menjadi penasihat kepada Nazir. Nazir tu ialah Perdana Menteri pada dinasti Seljuk tersebut. Bila jadi penasihat, satu masalah yang dia jumpa ialah bila dah lama jadi penasihat, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia macam, aku dah jadi penasihat kepada kerajaan, so aku ialah orang yang hebat. Dan bila perasaan tu wujud, lama kelamaan dia makan diri dia balik. Dan sebabkan itu, beliau melarikan diri. Dan kata kalau dalam istilah Arab dia dipanggil uzlah lah, ataupun kata mengasingkan diri daripada pemerintahan selama 10 tahun. Dia mencari balik hakikat kehidupan beliau, mencari balik apa sebenarnya yang diperjuangkan. Macam itulah. Dan sepanjang 10 tahun tersebut, Imam Al-Ghazali diuji dengan penyakit saraf. Dia tak boleh bercakap. Jadi Imam Al-Ghazali, kehebatan dia ialah pada penulisan dan juga percakapan lah. Namun pada ketika dia uzlah tersebut, dia diuji dengan masalah saraf menyebabkan dia dah tak boleh bercakap. So sebabkan itulah surat ni diutuskan. Dia tak disebut sebagai nasihat Imam Al-Ghazali, disebut sebagai nasihat kepada pemerintah yang diutuskan oleh Imam Al-Ghazali. Diutuskan tu maksudnya ditulis lah. Jadi kisah dia dan sebenarnya Imam Al-Ghazali juga, saya dapat tahu budak Fazrin tadi, ramai daripada kalangan budak-budak BPLB di sini. Untuk pengetahuan semua juga, Imam Al-Ghazali ni sebenarnya saya rasa anda semua pun tahu, beliau merupakan ahli falsafah Islam yang sangat terkenal lah. Beliau antara pemikir yang kata aktif memikirkan tentang bagaimana, sebab bila kata betul bersema tentang ilmu falsafah, sebenarnya saya menganggap Fazrin, ilmu falsafah ni sebenarnya dia bukan berasal pada ilmu Islam, tak. Dia berasal pada Yunani, Greek, betul tak? Ada Socrates, sebagainya. Jadi datang Imam Al-Ghazali dan rakan-rakan beliau lah, kita ada Imam Al-Farabi dan sebagainya. Mereka wujudkan satu ilmu, iaitu ilmu mantik. Ilmu mantik ni ialah satu pemikiran, dia sama macam ilmu falsafah juga, cuma dia mengawal pemikiran manusia supaya tidak berlebihan berfikir. Maksudnya dia ada batasan untuk berfikir. Itu kata dalam Islam lah. Tapi adakah salah untuk kita berfikir lebih dulu? Tak salah pun sebenarnya, itu adalah ilmu. Tapi wujudnya ilmu ni supaya orang tidak terpesong. Macam itulah. Itu kenapa Imam Ghazali buat buku-buku beliau. Dan latar belakang buku ni macam yang ditanyakan tadi, ialah surat yang diutuskan lah basically. Diutuskan kepada Raja Muhammad Malik Shah. Okay, kenapa buku surat ni diutuskan? Kita tahu dulu sejarahnya. Cerita dia pada zaman tersebut ialah berlaku masalah-masalah, iaitu yang pertama sekali, pada zaman tersebut berlakunya masalah assassin. Pada kerajaan dinasti Muhammad bin Malik Shah ni, dia ada satu masalah, iaitu kewujudan assassin. Kalau kita tengok cerita-cerita assassin kan, dia akan bunuh-bunuh orang besar kan. Sama juga macam pada zaman tu, assassin ni dia akan target khalifah-khalifah, Perdana Menteri, orang-orang besar dalam pemerintahan. Jadi bila dibunuhnya pemimpin-pemimpin ni, jadi masalah untuk memimpin orang Islam lah. Dan yang keduanya ialah berlaku perebutan tahta. Selepas sahaja Raja Malik Shah, Sultan Malik Shah wafat, anak-anak ada 3 orang, berlaku perebutan kuasa. Jadi disebabkan itu, Imam Al-Ghazali utus surat, kata menjadi sebagai satu framework ataupun matlamat. Maksudnya kalau kata pemimpin tu, dia kena ikut benda ni, dia tak boleh lari pada benda ni. Jadi benda tu lah yang dipegang oleh Sultan Muhammad bin Malik Shah dan juga selepas-lepasnya lah. Jadi itulah latar belakang buku ni. Dan sebenarnya latar belakang buku ni juga, yang mengikat buku ni ialah Islam lah sebenarnya. Dia agama Islam, dia mungkin agak konservatif lah sikit. Tapi perbincangan ni sebenarnya dia tak, kalau kita apply dalam kehidupan kita, dia boleh diambil oleh semua, tak kira agama atau bangsa lah, dipegang dengan nasihat-nasihat dalam buku ni lah. So itu mungkin sedikit latar belakang untuk buku. Jelas tak? Jelas tak? Okay, waktu kita bincang sebelum kan, tadi ada mention ada
Betul. 7 bab. Betul. Mencuba and investment. So, pada satu mana yang paling penting and relevant untuk pemerintah Malaysia sekarang? Oh, faham. Okey, baik. Sebenarnya dalam buku ni dia ada berbincangkan tentang, dia ada 7 bab lah, dia pecah. Dia ada bab pertama, bab kedua, 3, 4 sampai ke 7 lah. Jadi kalau kata poin paling penting lah untuk pemerintah pada hari ini, saya rasa jap, kita tengok nota saya balik. Bab berkenaan dengan keadilan lah, bab yang pertama atau kedua, tak silap saya. Sebenarnya saya pun macam Jafri juga, dah lama baca buku tadi tu kan, dia dah lama kita baca, sebelum kita nak refresh, saya terkejut ni, dia macam jap, aku kena ingat balik macam tu lah. Tapi saya tak pasti bab mana, cuma saya cakapkan sebenarnya bab yang paling penting dalam buku ni untuk diambil oleh pemerintah pada hari ini ialah 10 keadaan keadilan lah. Dalam bab ni, antara benda yang diceritakan ialah yang pertama sekali, pemimpin tu dia patut faham beratnya amanah tu sendiri. Sebab dia macam mana nak cakap lah, dalam buku ni disebut bahawa tanggungjawab ni dia boleh jadi 2 perkara. Yang pertama, dia akan membawa kita menjadi orang yang hebat dan baik. Yang kedua, dia akan mengheret kita menjadi orang yang jahat dan diktator lah juga kan. So yang adil tu, nak jadi yang adil ataupun nak jadi diktator. So itu poin yang pertama. Yang kedua, dalam buku ni juga, dalam bab keadilan ni disebutkan bahawa pemerintah tu dia kena mendampingi ulama yang warak. Sebab ulama ni pun ada 2. Dia ada ulama yang warak dan juga ulama yang suk, ulama yang jahat. Ulama yang warak ni ialah ulama yang dia tidak akan kalau kata benda tu salah, dia akan tegur. Contohlah, pemimpin tu tiba-tiba dia macam mengamalkan kronisme ataupun nepotisme kan. So dia akan tegur benda tu. Ulama yang suk pula dia akan biarlah, sebab dia akan cakap macam, oh tak apalah, kalau aku tegur nanti hilang jawatan aku. So kena hindarkan penasihat yang macam itulah. Kalau kita ambil pada hari ini, saya rasa tak perlu ulama pun, cuma lebih kepada penasihat yang tahu baik dan buruk. Maksudnya penasihat tu ialah orang yang tahu, kalau kata benda tu buruk, wajib ditegur. Benda tu baik, patut disokong. Macam tu. Dan yang ketiga ialah keadilan untuk semua. Sebab pemimpin ni dia adil untuk semua. Dia macam ni tau, konsep adil dan saksama ialah benda berbeza. Ini pada fahaman saya lah. Ini kata apa yang saya pegang. Konsep adil kalau kita tengok pada definisi, maksud adil tu ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kalau kata contohlah, saya ada RM100, kat depan sini ada 100 orang, saya bagi semua seorang RM1. Itu adalah saksama, bukan adil. Berbeza dengan adil ialah kita bagi ikut keperluan. Faham tak? Contoh, analogi saya mudah lah. Contoh, kalau kata kita tengok pergi dekat padang. Kalau dekat padang ni kan dia ada dinding. Kalau ada dinding lah kan yang menghalang kalau kita tengok dalam tu. Ada 2 orang budak yang tengah nak tengok ke dalam. Jadi seorang budak ni pendek, seorang tinggi. Kalau konsep yang sama, kita bagi satu kayu, dua-dua sama tinggi kayu tu untuk bantu mereka melihat. Tapi bila kita bagi sama, yang si pendek ni mesti tak dapat melihat, sebab dia pendek. Tapi yang tinggi ni, bila kita bagi kayu tu, dia dah boleh melihat dah. Apa fungsi kita bagi? Tapi kalau konsep adil, kita akan bagi kayu yang lebih dekat si pendek tu, sebab nak bagi dua-dua boleh lihat. Itu adil sebenarnya. Kalau sama, kita bagi benda yang sama pada permulaan, tapi outcome dia tak sama, mungkin berbeza. Tapi kalau adil, kita bagi benda yang berbeza pada awal, tapi outcome akan dapat benda yang sama. Itu adil. Faham tak? Jadi berlaku adil ni ialah pemimpin tu dia kena letak satu pada tempat yang betul. Contoh saya beri contoh, macam Alma kan media tech kan. So sepatutnya Alma dia kenalah pegang jawatan yang ke arah media macam tu kan. Tapi benda tu pun ikut pada minat juga. Itu kata perbincangan yang lain lah. Tapi itu adalah konsep adil sebenarnya, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Faham kan? Okay, yang seterusnya ialah menjauhi kesombongan lah. Pemimpin ni saya rasa sifat yang paling penting ialah down to earth lah kot. Kata-kata membumi ni maksud dia bukanlah kata membumi, tapi biar berilmu. Dia tak boleh juga macam cakap dia konsep ilmu dan adab lah. Ilmu tanpa adab jadi sombong, tapi adab tanpa ilmu akan ditipu. Faham tak? Faham tak konsep tu? Dia sebab tadi saya dah dengar Alma cakap kalau buku-buku psikologi dia suka, buku macam ni dia agak berat sikit kan. Sebenarnya buku ni pun saya baca banyak kali sebenarnya tau, untuk faham betul-betul apa yang disampaikan oleh buku ni. Jadi ada satu pepatah Arab menyebut al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu ni tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jadi buah tu saya analogikan sebagai adab.
nak bagi manfaat, maksudnya pokok tu ilmu tu kena ada adab sekali, disertakan adab. Jadi pemimpin pada hari ini, antara benda yang saya perasan lah, kita selalu je jumpa pemimpin, betul tak kalau daripada Panji cakap, ada je pemimpin yang bila kita nak jumpa je, macam susah nak approach lah, nak kena buat itu, buat ini dan sebagainya. Jadi benda tu buatkan kita makin jauh pada pemimpin. Pemimpin ni dia patutnya dia kena sendiri yang kena datang kepada orang bawahan dia, tanya okey ke tak, tanya pendapat, tanya keadaan dan sebagainya. Jadi itu adalah 4 perkara penting lah yang saya rasa sepatutnya diterapkan oleh pemimpin pada hari ini, dan saya rasa sebenarnya kerajaan pada hari ini mengamalkan benda ni sebenarnya ada je. Cuma mungkin kita di peringkat bawahan jauh untuk kita capai ke atas. Jadi kita tak nampak apa yang berlaku sebenarnya di atas. Tapi bagi saya, semua perkara ini telah diamalkan. Mungkin perlu kata diperketatkan lagi lah. Maksudnya kita ditingkatkan lagi pemahaman berkenaan dengan keadilan itu sendiri. Faham tak? Itu untuk bab yang paling penting bagi saya lah. Saya. Saya seterusnya. Kenapa macam mana nasihat yang nasihat itu adalah bukan daripada abad ke-11 ni. Betul. Dia dah berkurang lama. Macam mana nasihat ini kita masih boleh pakai untuk politik moden. Oh, politik masuk politik. Berat soalan ni. Saya boleh cakap macam ni lah. Pertama sekali, macam mana buku ni boleh still kekal relevan sehingga ke hari ini. Yang pertama sekali saya boleh cakapkan, saya pegang kepada ilmu yang bermanfaat lah. Ilmu yang bermanfaat ni, bila kita amalkan ilmu bermanfaat, dia akan sampai bila-bila. Maksudnya, kalau kata kita mati sekalipun, bila ilmu tu bermanfaat, dia still akan diamalkan oleh orang lain sebab kita. So, saya rasa itulah sebab kenapa buku ni still relevant. Maksudnya, walaupun buku ni ditulis pada abad ke-11 oleh Imam Al-Ghazali, dan buku ni bukan kata dia tegaskan pun, tak. Ini dia sekadar surat yang disampaikan kepada pemerintah. Nasihat fil muluk, nasihat kepada pemerintah. Tapi benda tu ialah benda yang sangat relevan dan kena dengan jiwa pemerintah. Jadi dia diteruskan, disampaikan sehingga hari ini. Kalau tanya saya, macam mana buku ni boleh dikaitkan dengan politik lah, lebih kurang kan? Betul kan? Saya faham macam ni tau. Bila saya belajar dalam government, how we govern the government, macam mana kita nak takbir kerajaan macam tu kan. Jadi pada pandangan saya, politik tu ialah macam mana kita nak mentadbir kerajaan. Pandangan politik ni berbeza. Ada setengah politik ni ialah tentang kuasa, ada setengah politik ni tentang how we play the sentiment and so on. Tapi bagi saya sendiri, politik pada saya ialah macam mana kita mentadbir sesebuah kerajaan. Jadi kalau tanya saya sebenarnya kan, dalam buku ni ada satu kisah yang sangat menarik bagi saya, yang saya rasa selamat datang pada saudara Syahid, penerima anugerah Nasional Seri Raja, betul? Raja Anugerah Raja. Okey. Segan saya bila Syahid datang. Minta maaf ya. Jadi bagi saya lah, satu kisah yang sangat saya boleh kaitkan dengan politik pada hari ini. Kisah dia ialah dalam buku ni ada disebut nasihat ialah dia kata sebenarnya apabila seseorang pemimpin itu dia nak jadi pemimpin, dia tak perlu dah tengok orang lain. Dia cukup ambil 4 contoh pemimpin utama Islam, iaitu Khalifah Ar-Rashidin lah. Kalau kita belajar benda ni kan di sekolah rendah dulu. 4 pemimpin utama kita ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Jadi saya pun pegang benda ni sebenarnya sebabnya dalam politik pada hari ini kita selalu tengok kata perbalahan yang berlaku masalah sebenarnya bukan pada luaran. Kadang-kadang pada dalaman itu sendiri berlaku internal issue, masalah perebutan kuasa, masalah pergaduhan, sebagainya dalamanan. Jadi itu masalah yang patut kita elak. Jadi saya ambil contoh lah. Abu Bakar As-Siddiq dalam buku ni sebut, dia cakap 4 pemimpin utama ni, Abu Bakar As-Siddiq, dia digelar As-Siddiq sebab perangai dia yang membenarkan, dia orang sangat-sangat menegakkan kebenaran. Bayangkan kebenaran yang ditegakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ni, ketika Rasulullah naik ke langit, benda tu mustahil lah untuk manusia biasa. Tapi dia orang pertama yang mengiyakan benda tu. Maksudnya sangat-sangat. Kalau itu Rasulullah sampaikan, dia aku percaya. Yang kedua Abu Bakar Al-Khattab, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni pula digelar sebagai pembeza antara hak dan batil. Umar Al-Khattab ni apa benda je yang buruk dia akan tentang habis-habisan. Yang betul dia akan fight sampai habis-habisan. Uthman Affan pula, kalau tengok kan, empat karakter khalifah ni sangat berbeza. Macam tadi kan Jafri ada bincang berkenaan dengan watak kan. Kalau tengok Khalifah Ar-Rashidin ni pun tempatnya watak berbeza. Abu Bakar Al-Khattab ni dia lebih kepada dia tegas, tapi dia still akan terbuka. Umar Al-Khattab ni memang tegas
ikut apa yang aku Asma cakap, ikut apa yang aku cakap. Macam tu. Yang ketiga ialah Osman bin Affan. Osman bin Affan ni dia orang yang lemah lembut. Dia bukanlah orang yang tegas macam Umar Al-Khattab. Bukan orang yang tegas macam Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau orang yang sangat kata sopan dan santun. Yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ni digelar sebagai pintu kepada gedung ilmu. Jadi maksudnya dia pemimpin yang ada ilmu. Jadi kalau kita tengok empat sifat ni sebenarnya dah cukup dah untuk menjadi seorang pemimpin yang diperlukan pada politik hari ini. Seorang yang tegas, seorang yang benar, seorang yang lemah lembut, seorang yang ada ilmu. Jadi dan kalau kita tengok kisah balik pun kan, sebenarnya saya suka tengok kisah macam mana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab ni dia aplikasikan dalam pemerintahan dia. Kau tengok kan, pada zaman tersebut orang pertama dalam kerajaan ialah khalifah, yang kedua ialah panglima. Kau tengok Abu Bakar Siddiq ni dia tak setegas Umar Al-Khattab. Dia lebih lemah lembut berbanding Umar Al-Khattab. Jadi apa dia buat? Dia lantik panglima perang dia Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni seorang yang sangat tegas. Dia kalau dia pergi perang, sampai kalau Rasul sebut dah, kalau peperangan tu disertai oleh Khalid Al-Walid, nescaya perang tu dia akan menang. Sehingga kan disebabkan doa Rasulullah tu dia wafat pun dalam keadaan atas katil, bukan wafat sebab peperangan. Tengok Umar Khattab pula, dia sangat tegas. Tegas tak tegas dia, waktu dia tahu Rasulullah wafat tu, dia ambil pedang, cakap siapa yang cakap Rasulullah wafat tu, aku pancung kepala dia. Itu tegasnya Umar Khattabnya. Kalau ada sekarang ni memang dalam penjara. Tapi apa dia buat? Dia lantik orang kedua dia, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni orang sangat lemah lembut sebagai panglima perang. Jadi maksudnya dalam pimpinan pada hari ini yang kita perlukan ialah bukan orang yang semuanya tegas ke atas, tak. Era pada hari ini kita perlukan orang yang saling melengkapi. Kalau kata contoh macam di peringkat kita lah, di peringkat kelab kan, presiden tu dah tegas, janganlah ambil timbalan tu tegas juga. Robo dah tegas, siapa yang nak kontrol kan? Jadi presiden dah tegas, ambil timbalan tu orang yang tenangkan keadaan yang mungkin lemah lembut sikit. Jadi kalau kata era politik pada hari ini, saya cakap buku ni sangat bagus untuk diberi kepada pemimpin-pemimpin tertinggi kita. Baca buku ni dan tahu apa itu maksud pemerintahan sebenar. Sebab dalam buku ni, bab yang pertama disebut tentang akidah. Akidah dalam orang Islam, kepercayaan lah. Kalau kata mungkin agama lain tentang kepercayaan. Maksudnya paling penting dalam memimpin ni, dia kena ada satu kepercayaan yang dia pegang. Idealism lah. Idea apa yang dia pegang? Kena pegang tegas benda tu. Sebab bila pemimpin ni lari pada idea yang sebenar, dia sendiri akan hilang kawalan. Macam tu lah. So, dan juga dalam buku ni kan, yang saya rasa menariknya, dia disebut As-Sultan wa ad-din at-ta'awwam. Maksudnya kuasa dan agama ialah kembar. Faham tak maksud tu? Maksudnya dia cakap dalam buku ni, kuasa tanpa agama akan jadi zalim. Agama tanpa kuasa akan hilang. Faham tak? Maksudnya bila pemerintah tu dia hebat tapi tak ada benda yang menyekat keputusan dia, maksudnya dia tak ada ahli tuju, dia akan jadi zalim. Tapi agama perlukan kuasa, sebab tanpa kuasa agama akan hilang. Sebab tak ada orang yang akan menegakkan agama tu. Faham tak? Itulah antara menarik dalam buku ni lah. Jelas kot. Saya takut saya terlalu banyak cakap. Okey, itu saja. Soalan seterusnya, macam mana konsep keadilan yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu boleh kita aplikasikan dalam isu corruption tadi? Sebab Isu apa? Corruption. Okey. Sebab isu ni kan, isu corruption tu agak tinggi. So macam mana kita nak aplikasikan begitu? Berat soalan ni. Silap jawab saya teruk ni. Ada rakam kan? Bila soalan berkaitan dengan konsep keadilan Imam Al-Ghazali, macam mana kita nak applicationkan supaya corruption berkurang di Malaysia lah kan. Konsep dia macam tu lah maksudnya. Sebab kita bukan dimomokkan, benda tu memang ada facts dia yang adanya corruption berlaku. Sebenarnya pertama sekali kita kena kembali kepada diri sendiri lah. Sebab corruption ni berlaku apabila adanya orang yang menerima dan memberi. Maksudnya bila ada orang yang memberi, akan ada orang menerima. Tapi kalau kata tak ada orang menerima, benda tu tak ada orang memberi. Macam tu, faham tak? Jadi kalau kata dalam konsep keadilan Imam Al-Ghazali, macam saya sebut tadi lah, konsep dalam kitab ni ialah keadilan pemimpin ni, dia sebagai contoh dalam buku ni saya ambil kisah saya tak boleh kata sebab Imam Al-Ghazali ni pun dia ambil contoh daripada pemimpin sebelum. Saya ambil kisah Umar Abdul Aziz.
Umar Abdul Aziz ni seorang khalifah Islam yang sangat terkenal pada era beliau lah. Beliau cicit kepada Umar Al-Khattab. Beliau daripada kalangan Bani Umayyah, Bani yang memerintah selepas beliau Khulafa' Rasyidin. Jadi kisah beliau ialah ni konsep keadilan ni. Bani Umayyah ni sangat terkenal dengan mereka yang sangat kaya. Mereka sangat kaya yang tahap sampai macam orang kata dia boleh buat apa-apa saja dengan duit. Macam itulah. Tapi bila Umar Abdul Aziz ni dilantik sebagai khalifah, perkara pertama yang dia buat dia apa dia? Dia keluar daripada istana dia. Dia duduk kat rumah yang kecil dan barang-barang kemas semua dia jual. Dia beri kepada semua orang. Dan pada waktu tersebut, setiap kekayaan keluarga beliau letakkan kepada Baitul Mal. Dan pada waktu tersebut, konsep Baitul Mal ni dah ada. Baitul Mal ni dia tempat penyimpanan harta dan orang boleh ambil harta benda tersebut kalau memerlukan lah. Dan betapa adilnya Umar Abdul Aziz ni, pada zaman beliau dikatakan bahawa tak ada penerima zakat. Faham tak? Dia kata tak, penerima zakat ni kan patutnya kena fakir dan miskin lah kan. Maksudnya konsep keadilan yang dibawa oleh Umar Abdul Aziz ni ialah bila kata dia jadi pemerintah, dia memastikan rakyat dia dapat dulu. Maksudnya dia jadi pemimpin ni dia kena fikir orang bawahan dulu. Dia tak boleh fikir ke atas dulu. Macam contohlah kita bagi konsep, okey dapat imbuhan. Kita rasa okey ini sebab penat lelah aku, so aku yang layak terima benda ni. Tapi konsep keadilan Umar Abdul Aziz ialah apa yang dia dapat ialah sepatutnya diberikan kembali kepada rakyat dia. Jadi setiap harta beliau, setiap apa dia terima semua akan diberikan kepada Baitul Mal dan diberikan kembali kepada rakyat beliau. Dan beri itu pula mengikut konsep keadilan tadilah. Konsep keadilan tu iaitu memberikan sesuatu mengikut kepada keperluan orang tu. Kita bukan bagi contohlah saya rasa macam saya nak bagi kat Fazrin lah, bagi semua kat Fazrin. Apa tu macam Jafri, tak apa Jafri macam kaya sikit kan. Tak payah bagi kat Jafri. Padahal dua-dua memerlukan, cuma memerlukan tu dengan cara yang berbeza. Mungkin Jafri perlu sikit, Fazrin perlu banyak. So saya bagilah ikut keperluan masing-masing. Macam itulah konsep digunakan oleh Umar Abdul Aziz. Sehingga kan pada zaman tersebut lah yang disebutkan tadi, tak ada langsung penerima zakat. Maksudnya tak ada penerima zakat ni, pada zaman tersebut semua orang mampu hidup tanpa bergantung pada bantuan kerajaan. Macam itulah lebih kurang. Faham tak? Dan konsep keadilan ni sebenarnya bila kata semang berkenaan konsep, benda yang berat sebenarnya nak buat konsep keadilan ni sebab pemahaman orang lain-lain. Tapi saya boleh cakapkan yang patut ditekankan pada hari ini konsep keadilan yang sebenar ialah kita melihat kepada keperluan seseorang tu dan meletakkan keperluan itu sebagai kehendak kita. Contoh kata okey dia perlukan banyak ke sikit, bagi ikut keperluan dia. Kalau kata dia perlukan sikit, bagi sikit. Perlukan banyak, bagi banyak. So tak perlulah sama. Yang konsep saya sebut tadi lah, ada tak sama tu benda yang sangat-sangat berbeza. Faham tak? Okay. Saya sangat-sangat suka explanation pasal arti dan sesama tu sebab waktu saya rasa tu saya ada belajar juga atau pasal dulu tetapi orang pakai term equity dan equality. Ya. Equity dengan equality lah kan. Betul. Pasal dia macam tu lah. Actually saya pun bagi contoh yang sama pasal yang blog and ke arah padang tu. Saya nak ulas pasal benda tu susah juga sebenarnya. Ya, sebab sejujurnya saya bila Fazli cakap Akif nanti telaah buku ni sebab saya ni bukanlah kata pentelaah yang saya first time saya telaah buku. Saya bercerita kat orang tentang buku ini. Dan saya minta maaf kalau penyampaian saya mungkin tak sampai kepada audiens, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi apa yang saya cuba sampaikan ialah sebenarnya buku ni dia bukan bersifat agama pun. Kalau anda ada masa dan ada duit lebih sikit, belilah buku ni. Sebab buku ni dia sebenarnya bukan tentang pemerintah saja. Dia pun ajar kita tentang self control. Macam kita nak kawal diri kita. Sebab manusia ni bila dia ada kuasa dia akan gelap, dia akan hilang. Bila dia ada kuasa, dia ada macam kita lah, dia dapat duit lebih sikit dia mula rasa macam aku punya segalanya, aku boleh buat apa-apa saja. Tapi benda tu yang diajarkan dalam buku ni contohan. Dalam buku ni sebenarnya dia bukan tentang pemerintah saja. Dia ada juga how to govern pun ada dalam buku ni. Cuma konsep dia tu lah kata mungkin boleh dikembangkan lagi. Dia ada cara macam mana nak urus pembandaraan, macam mana dengan menteri. Sebab dalam buku ni saya beritahu sikit lah. Sebab ada benda dia saya nak sampaikan sebenarnya. Dalam buku ni dia sebut tentang peranan menteri dan juga pegawai pentadbiran. Dalam buku ni disebut sebelumnya kita pegang konsep yang macam bila menteri buat salah menteri tu. Betul tak? Tapi dalam buku ni disebut kalau kita kan konsep hari ini Perdana Menteri dan juga menteri lah. Apabila menteri buat silap, yang patut bertanggungjawab ialah Perdana Menteri. Maksudnya bila awak jadi pemimpin, awak bertanggungjawab atas segala keputusan yang dibuat oleh menteri awak. Maksudnya bila berlaku sebarang masalah, Perdana Menteri adalah orang paling depan. Sebab itu apa yang saya tekankan lah. Macam saya pada hari ini pun bila saya jadi presiden,
Jawatan ni berat sebenarnya. Sebab jawatan ni saya pegang satu je, tanggungjawab kan. Tanggungjawab ni saya pegang satu konsep, iaitu tanggung di dunia, jawab di akhirat. Setiap apa yang kita buat hari ini akan dipersoalkan kembali ke akhirat nanti. So, bila saya pegang jawatan, saya nak pastikan saya adalah orang paling depan. Bukan sebab saya ego, tak. Tapi saya tak nak anak buah saya terima benda yang tak patut dia terima. Faham tak? Contohlah. Contoh bila kita buat program dan sebagainya, program tu dibuat oleh anak buah saya. Tapi mungkin berlaku masalah. Saya tak suka bila anak buah saya dimarah. Kalau kata nak marah, marah saya sebab saya presiden. Nanti saya akan sampaikan dekat anak buah saya dengan cara saya sendirilah. Maksudnya bila kata, macam nak cakap, saya nak jadi seorang pemimpin yang bila berlaku masalah, saya adalah orang paling depan dan patut dipersalahkan terlebih dahulu. Salahkan saya dulu. Kemudian saya akan sampaikan kepada anak buah saya nanti, okey, benda ni silap. Apa yang silap tu? Saya akan tegur semula. Sebab pada hari ini, kita ada satu konsep yang saya rasa macam individualism terlalu tinggi dalam takdiran. Contoh bila buat program kan, saya rasa ramai je ada je orang buat macam ni. Bila berlaku masalah, contoh program tu dibuat oleh Exco, betul tak? Bila jadi masalah, presiden lepas tangan. Okey, yang buat tu Exco, bukan saya. Saya tak ada kaitan dengan program ni. Jadi benda tu saya rasa sangat berlanggaran dengan prinsip keadilan dulu sebenarnya. Prinsip keadilan juga integriti yang disebut dalam buku ni. Sebab buku ni mengajar kita bahawa bila jadi pemimpin, kita kena jadi orang paling depan sekali. Jadi apa-apa pun kita muka paling depan sekali. Apa-apa berlaku kita yang kena tahu dulu. Apa-apa berlaku kita kena ke depan dulu. Dan kisah ni sebenarnya saya boleh cerita kisah sikit tak? Saya sangat mengidolakan tentang kisah Umar Al-Khattab lah. Masa ada lebih kurang lagi 8 minit lah, boleh lah. 3 minit alas. Sebelum saya buka soalan Umar Al-Khattab ni kan, ada satu kisah yang menyentuh hati saya ialah pada waktu tersebut, Umar Al-Khattab ni dia sangatlah pemimpin yang sangat adil. Sehingga kan disebutkan baju dia ni ada kesan yang ditampal oleh kain. Faham tak? Maksudnya lah kita kan kena pakai cantik-cantik pemimpin, nak jaga penampilan. Umar Khattab tak. Dia ambil baju dia tu, kadang-kadang tu baju tu ada tampal dekat sini, tampal dekat sini. Sehingga kan waktu kisah dia buka Baitul Maqdis sekalipun, kan dia datang dengan seekor unta ke seorang pembantu dia. Dia cakap pembantu dia, kita gili-gili naik unta. Jadi kebetulan waktu sampai dekat pintu Baitul Maqdis tu, giliran pembantu dia yang naik kuda. So dia tarik kuda tu, dia tarik unta tu. Sudah sampai, kata pemimpin-pemimpin Kristian waktu tu terkejut. Macam mana seorang khalifah boleh tarik unta, ada pembantu kat atas dia. Sebelum ni kalau kata pemimpin ni mesti kena hebat. Kalau kita kali datang dengan kereta besar, bila keluar tu ada 10 orang berbaris kiri kanan, ada orang jaga dan sebagainya. Tapi benda tak berlaku kat Umar Khattab lah. Dan kisah dia ialah pada satu malam, Umar Khattab ni suka jalan-jalan tau. Dia suka tengok keadaan rakyat dia. Dia tak suka dengar pada mulut pemimpin dia. Dia akan dengar sendiri pada mulut rakyat dia. Pada satu malam tu dia berjalan-jalan keluar kota, di Madinah lah. Dia nampak ada satu api berjauh. So dia pergi. Dia sampai dekat satu kawasan tu, dia nampak ada seorang ibu dan 3 orang, ada beberapa orang anak dia lah. Dia cakap, wahai si Fulan, kau buat apa dan dari mana? Dia cakap, oh saya datang dari jauh nak jumpa dengan Umar Khattab, tapi susah nak jumpa dengan beliau. Dan saya mendoakan beliau ni mendapat keadilan yang sebenar daripada Allah SWT. Macam itulah. Jadi bila tapi dia tak tahu yang senang dia bercakap tu adalah Umar Khattab tu sendiri. Jadi bila Umar Khattab dengar tu, dia rasa macam aku ni pemimpin yang gagal. Sebab ada orang yang kesusahan dalam negeri aku tapi aku tak tahu. Jadi apa dia buat? Dia balik ke Baitul Mal, dia ambil barang-barang semua, dia bagi dekat perempuan tersebut. Dan siap tolong masak lagi untuk perempuan tersebut. Dia cakap, wahai si Fulan, janganlah kamu mendoakan keburukan untuk beliau, kerana beliau tak tahu pun yang kamu dalam kesusahan. Maksudnya, bila saya baca kisah ni, saya tersentuh. Sebab bagi saya pemimpin yang sebenar ialah pemimpin yang tahu apa berlaku dekat rakyat dia, apa yang berlaku dekat orang bawahan dia. Macam mana pemimpin tu dia patut tahu setiap inci yang berlaku dalam kerajaan dia. Dikatakan sehingga Umar Khattab ni kan, kisah dia, bila ada seseorang meninggal dalam negeri dia dan dia tahu lambat, dia akan menyalahkan diri dia, mengatakan aku pemimpin yang gagal sebab aku tak tahu pun ada berlaku kematian dalam negeri aku. Apa tak macam tu Umar Khattab ni. Jadi itulah pemimpin yang sebenar, yang mana dia takut apabila dia dipersoalkan semula tentang tanggungjawab beliau. Macam itulah. Jadi itu kisah yang saya rasa paling menyentuh hati saya, dan buku ni lah berkadangan Umar Al-Khattab. Umar Khattab ni memang idola saya lah sebenarnya. Cuma nak jadi macam dia tu sangat susah lah. Dia pun disebut sebagai hak dan batil, pemisah antara hak dan batil. Rasa jelas tak? Ada soalan ke daripada ada? Ada belakang. Dia banyak lagi.
saya seorang yang berfisik akan beli pasal itu dia tadi asal saya tadi ada mention bahawa pemimpin tu nak mudah bertemu rakyat sampai ada persoalan. Tapi adakah sarangan bagi Al-Ghazali itu untuk mudah bertemu rakyat relevan dengan kerajaan sekarang macam faktor keselamatan takkanlah dalam bentuk contoh lah. Dia datang lebih kurang sebab kan kita nak fikir faktor keselamatan. Betul. Betul. Terima kasih Amirul. Sebenarnya bagi saya sendiri lah kan, sebenarnya konsep itu still relevan sampai ke hari ini. Cuma cara pembawakan itu yang patut kita semak semula. Mungkin hari ini kita tak perlu sampai Perdana Menteri nak turun tengok dekat sini kan. Sebab beliau banyak lagi urusan negara yang patut diuruskan. Tetapi beliau ada wakil-wakil beliau, pegawai-pegawai beliau di setiap daerah, di setiap kawasan. Peranan pegawai itu paling penting sebenarnya. Maksudnya pegawai yang ditugaskan di setiap daerah tu yang patut turun tengok masyarakat keadaan macam mana, dan berita tu pastikan sampai. Ia jadi masalah pada hari ini ialah bila adanya pegawai, saya minta maaf cakap, kaki ampu. Bila depan pemerintah cakap, oh semua okey, saya dah uruskan semua. Tapi hakikat sebenar, ramai je lagi orang susah dekat negara kita, dekat daerah kita ni. Ada je lagi yang still kata makan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada kais pagi makan petang pun ada. Ada yang masalah kebuluran dan sebagainya masih tinggi sebenarnya. Kita hanya ditipu oleh fakta dan data yang memihak sebelah pihak sahaja sebenarnya. Kalau hari ini kita sebenarnya konsep kita ialah kita tersalah. Bagi saya lah, sebab sebenarnya keadilan sebenarnya ialah kita melihat secara keseluruhan. Hari ini kita hanya ambil data tu secara separuh-separuh. Dan kita ambil data tu pula kata lebih kepada bias, sebab kita ambil yang kita tahu yang mudah saja. Padahal ramai je lagi orang susah, orang kata miskin dan sebagainya. Macam itulah. Dan kata konsep sebenarnya macam dalam buku ni juga disebut, pemimpin ni perkara paling penting bagi pemimpin ialah intelektual. Macam kita perjuangkanlah, maksudnya di peringkat universiti ni setiap pemimpin mahasiswa ni mesti ada intelektual yang tinggi. Sebab masa dengan ada intelektual yang tinggi itulah dia tahu macam mana nak uruskan, macam mana kita nak pastikan pegawai-pegawai ini boleh sampaikan berita yang benar kepada dia, macam mana nak pastikan supaya kalau tak pegawai pun at least kata penggunaan sistem. Kita ni dah teknologi dah makin moden. Mungkin ada satu kata macam sekarang kan, masalah kat Malaysia lah, ni saya bagi tahulah pada pandangan saya sebagai student government, saya rasa sebenarnya masalah di Malaysia ialah kita terlalu banyak pembesaran sumber. Contoh paling mudah, kita macam aplikasi untuk pengenalan diri pun kita ada banyak sangat. Ada My ID lah, ada itu ini. Kadang-kadang tu bagi saya sebenarnya benda tu boleh dikumpulkan dalam satu sistem yang sama, pecahkan sedalam tu dan mudahkan urusan rakyat kat situ. Bila terlalu banyak sistem aduan, ada banyak aplikasi, rakyat tak tahu nak mengadu kat mana. Dia macam nak guna yang mana ni, yang mana still boleh guna, yang mana still relevan. Situ masalah yang berlaku yang patut kita tengok semula lah. Cara penyampaian, cara pembawakan kita untuk pastikan kita boleh dengar betul-betul suara rakyat, bukan daripada mulut pemerintah tapi mulut rakyat itu sendiri. Macam itulah. Jelas menjawab tak Amirul? Menjawab tak soalan saya berkenaan dengan konsep pemerintah hari ini? Jelas ke no? Jelas tak? Jelas tak? Terima kasih Amirul. Okey. Saya tadi terima kasih atas penjelasan yang menarik tadi. Saya ada soalan berkenaan dengan macam mana kita nak nanti kita macam kita tahu contoh sebab ada pemimpin kan, dan ada konteks mahasiswa juga. Saya rasa pemimpin salah satu cabaran juga. Bila orang menegur kita, Betul. kita telah buat salah sebagai seorang pemimpin, kita susah nak ambil konteks orang itu sahaja. Dan saya pun ambil masalah juga, dan saya rasa orang yang pun ada masalah juga. Dia rasa pemimpin ni pernah melakukan satu kesalahan tapi tak tahu konteks dalam orang buat macam isi dulu lah. Jadi persoalan saya sekarang ni, macam mana kita nak balancekan satu penerimaan ataupun kritikan daripada orang bawahan Faham. kita ambil sebagai benda serius. Faham. Apa orang kita menjadikan macam sebenarnya he or she needs more context and more management. Faham. Sebab sebagai pemimpin susah untuk menjaga semua orang. Betul. Dan Setuju. kita tak mampu menjaga semua orang. Betul. Jadi pada pendapat saudara, macam mana kita nak jaga semua? Okey, soalan ni sebenarnya ada sebenarnya jawapan ni ada dalam buku ni sebenarnya. Jadi basic soalan ni kadang tu setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah tu
kita tak akan sampaikan pun dekat orang bawah kita, betul tak? Kita akan buat keputusan itu yang kita rasa baik untuk kita punya persatuan, untuk kita punya kelab, betul tak? Itu soalannya kan. Maksudnya macam ni kita nak fahamkan, nak pastikan semua orang faham apa yang kita buat. Dan kadang-kadang tu yang mereka tegur tu kita rasa macam actually I'm doing the right thing. Kenapa awak nak tegur saya, faham tak? Kita rasa macam sebenarnya kita dapat benda yang bagus tapi dia tegur. Bagi saya dalam buku ni disebut sebenarnya yang buatkan saya rasa macam sebenarnya konsep tu dia agak kata berlawanan sikit lah. Be transparent lah bagi saya. Maksudnya macam saya sendiri pun dalam buku ni sebut pemimpin dia kena telus, dia kena bagi tahu everything yang dia buat kepada orang bawahan dia supaya orang bawahan dia faham. Dan kadang tu perbezaan ideologi tu biasa, tapi explanation tu penting, faham tak? Maksudnya kadang-kadang tu macam saya sendiri pun banyak je keputusan yang saya buat ialah keputusan yang bukan famous, orang kata bukan keputusan yang memihak kepada orang ramai, tapi keputusan tu penting untuk meneruskan perkara yang kita buat. Jadi macam saya sendiri mengikut nasihat dalam buku ni juga cakap seseorang pemimpin tu dia kena be transparent and telus dengan orang bawahan dia. Everything yang kita buat kita bagi tahu dekat orang bawahan kita, kita jelaskan why I'm doing this thing, why I'm doing this, why I'm doing that. Sebab kadang-kadang tu orang bawahan kita dia tak faham sebab dia tak tahu. Betul tak? Then when kita explain balik dia faham je sebenarnya. Macam saya sendiri, ni style saya lah. Saya akan explain dulu apa yang saya akan buat kepada orang bawahan saya dan saya tengok penerimaan. Macam tu. Supaya kata apa yang saya buat tu dah dapat pemakluman dan penerimaan daripada kata rakan-rakan perjuangan saya lah. Jawab atas soalan tu. Terima kasih. Sorry tak kata-kata saya memang tepi pula nanti. Terima kasih Pakcik atas pencerahan yang sangat-sangat menarik dan sangat wow. Berat juga ada. Betul. Saya nak ulas lagi lebih pun macam agak sensasi dengan Betul. Buku ni dia sebenarnya straightforward je. Dia betul. Buku dia sangatlah straightforward, dia bagi. Tapi penerimaan kita tu, sebab buku ni dia anggap kadang-kadang ni sebagai last from saya lah kan. Buku ni konservatif. Tapi kadang-kadang dalam pimpinan kita perlu ada ideologi konservatif untuk menyeimbangkan kita punya idea yang terlalu tinggi. Faham tak? So konservatif is need sometimes to kita kontrol diri kita balik. Macam itulah. Faham tak? Terima kasih. Saya mohon maaf kalau sebarang silap kata pada saya. Saya harap buku saya beri manfaat. Terima kasih semua. Assalamualaikum.